Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita nak bicarakan berkenaan dengan isu hak jagaan dan juga hak lawatan bermalam dan sebagainya. Ini bagi isu mahkamah syariah untuk kita belajar dan juga mungkin untuk peringatan pada kita semua kan. Jadi, ringkas saja. So, ini berkenaan dengan kes-kes yang saya bawa ke mahkamah syariah. Jadi contohnya bila bercerai kan, pasangan bercerai, pastinya mereka mempunyai anak Ini isunya berkenaan dengan isu lawatan anak dan bermalam anak. Jadi bagi mereka ayah atau ibu pastinya salah seorang akan mendapat hak jagaan kan. Dan bagi mereka yang tidak mendapat menjaga, pastinya hak lawatan bermalam akan diperolehi melalui perintah mahkamah kalau kita file kat mahkamah lah. Sebab tu perlunya mendapatkan perintah mahkamah supaya tidak berlaku apa-apa yang tidak sepatutnya berlaku. Contohnya tidak diberi hak untuk melawat anak berhari raya, bawa jalan-jalan dan juga untuk melihat pada bila masa yang sesuai. Jadi kebanyakanlah kebiasaan yang saya lihat sekarang, dia tak macam dululah kan. Kadang tu anak ni dijaga oleh bapa dan ada juga dijaga, kebiasaan dijaga oleh ibu kandung kan, dan ada juga dijaga oleh datuk dan juga nenek. Jadi kebiasaan untuk isu hak jagaan ni pada ayah kandung dan ibu kandung. Jadi janganlah gaduh, janganlah bergaduh sehingga menyebabkan anak-anak terabai, terinaya dan disebabkan oleh sikap kita sendiri. So yang bercerai adalah kita, bukannya anak-anak. Tanggungjawab sebagai ayah menyediakan nafkah, tempat tinggal, makan minum dan sebagainya. So ibu boleh menjaga dengan baik. Okey, sedikit saja yang saya beritahu sini. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai ibu dan juga ayah meracuni fikiran anak-anak sehingga mendatangkan ketidakselesaan dan juga mendatangkan kemarahan dan juga mendatangkan ketidakpuashatian anak-anak pada pasangan masing-masing. Kan ada di kalangan saya lihat cuba meracuni fikiran anak-anak. Jadi anak-anak ni, mereka ni sebenarnya serba salah. Serba salah itu ayah dan itu adalah mak. Jadi kita sebagai orang Islam kena tahulah kan, jangan sekali-kali meracuni fikiran. Saya beritahu sini, jangan meracuni fikiran yang tidak sepatutnya menceritakan keburukan pada pasangan masing-masing sehingga menyebabkan anak tak nak ikut kita pergi jalan, pergi melawat dan apa sahajalah tindakan yang kita lakukan untuk anak. So sama-sama support. Jadi hari ini pagi Jumaat, pastikan kalau sekiranya bercerai dapatkan perintah mahkamah tentang hak lawatan dan juga bermalam, ini lebih baik. Dan ramai yang tak tahu semua ni perkara ni kan. Kena filekan ke mahkamah tinggi syariah di mana tempat anda tinggal. Okey. Jadi moga-moga mendapat manfaat pada semua. Isu hak lawatan dan bermalam ini penting. Okey, sangat-sangat penting sebab dia ada juga melibatkan persekolahan, melibatkan pentadbiran kerajaan yang memerlukan kita ada perintah mengatakan kita adalah jaga anak tu. Contohnya nak tukar sekolah ke, nak bawa ke luar negara ke anak-anak ni, dan juga isu faraid ke, macam-macam lagi. Okey. Semoga ada manfaat sedikit saja dan boleh hubungi saya 019681848 sekiranya anda memerlukan peguam syar'i untuk menguruskan hak jagaan anak baik untuk melawat ke, bermalam dan sebagainya. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.